الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah Ta'ala berfirman, Wahai Ibrahim, serulah manusia supaya mereka menunaikan ibadat haji. Mereka akan datang menyahut seruan itu dalam keadaan berjalan kaki dan menaiki kenderaan, walaupun datang dari perjalanan yang sangat jauh. Perintah Allah kepada Rasul kesayangannya Ibrahim alaihissalam yang telah berjaya dalam satu perjuangan yang besar menentang golongan paling pelampau di kalangan manusia, melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Ibrahim menentang dengan sekeras-kerasnya, dengan keimanan yang kuat, sanggup menghadapi ujian yang besar, walaupun dibakar dalam api yang besar nyalaannya. Namun Allah menyelamatkan Ibrahim dengan mukjizat. Ibrahim dihalau oleh keluarganya dan negaranya berhijrah. Allah memberi penghormatan kepada Ibrahim alaihissalam supaya dilahirkan daripadanya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim diperintah membawa putranya Ismail di bumi yang kering kontang, wadin ghairi dhi zara'in, lembah yang tidak ada tanaman, yang tidak sanggup didiami oleh binatang buas dan binatang yang tidak buas. Tidak ada pohon kayu yang tumbuh kerana tidak ada air setitik pun. Itulah bumi yang dipilih oleh Allah supaya Ibrahim meletakkan putranya Ismail untuk dilahirkan Nabi akhir zaman
Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan untuk seluruh manusia, menegaskan bahawa hanya satu agama Allah sahaja bagi seluruh manusia, iaitulah agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam sahaja. Semua agama lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang menuntut, yang mencari, yang berpegang lain daripada Islam, nescaya dia tidak diterima dan dia nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Allah melahirkan nabi-nabi besar. Bukan saja Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk nabi-nabi Bani Israel dari zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemuliaan diberi oleh Allah kepada Ibrahim, melahirkan nabi-nabi yang ramai. Dan semua nabi-nabi itu Islam. Tidak ada nabi yang Kristian, tidak ada nabi Yahudi, tidak ada nabi yang musyrik. Semua nabi adalah Islam. Walaupun manusia di zaman mutaakhir berbangga dengan Nabi Ibrahim AS, sama ada orang Yahudi, Kristian dan orang musyrikin, Allah menegaskan, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani Kristian. Ibrahim menganut agama yang betul, agama Islam. Ibrahim bukan dari kalangan orang musyrikin. Untuk menyatakan kesatuan agama itu, bukan sahaja Allah mewajibkan beribadat, bersembahyang, berdoa kepada Allah, termasuklah mewajibkan beribadat dengan segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mewajibkan ibadat haji kepada seluruh manusia berbagai bangsa yang menganut Islam, daripada seluruh pelosok dunia, datang ke Mekah. Ibrahim diperintah oleh Allah menyahut seruan Allah, menyeru manusia datang ke Mekah beramai-ramai. Ibrahim berkata, bagaimana orang ramai mahu mendengar seruan saya di tempat yang sunyi ini? Allah berkata, wahai Ibrahim, kamu menyeru, akulah yang menyampaikannya. Ibrahim melaungkan seruannya daripada bumi Mekah. Seruannya sampai ke seluruh pelosok dunia, masuk dalam hati orang-orang yang beriman, menunaikan perintah Allah. Wa'adzin fin nasi bil hajj walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sabit bagi Allah mewajibkan kepada manusia menunaikan ibadat haji kepada siapa yang mampu melalui perjalanannya, yang ada harta, yang ada kemampuan jasad, aman jalan, wajib menunaikan haji. Barang siapa yang ingkar, melawan perintah, kena sayangkan hartanya untuk tunaikan haji, percayalah Allah itu maha kaya daripada seluruh alam. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada harta manusia. Allah Ta'ala mencuba manusia dengan harta itu. Manusia yang ditugaskan oleh Allah berada di atas muka bumi, bukan malaikat. Kerana malaikat tidak sesuai berada dengan kewajipan memakmurkan bumi. Manusia yang punya jasad, yang punya akal, yang punya roh,
mempunyai kemampuan untuk memakmurkan bumi, mencari harta, mentarbiyah segala harta yang ada di atas muka bumi ini. Itu tugas manusia yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mereka menunaikan kewajipan itu, maka ditunaikan ibadat haji untuk menguji nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan-bulan yang diwajibkan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuq wala jidala fil hajj. Haji ditentukan pada bulan-bulan yang diketahui. Barang siapa yang berada dalam ibadat haji itu tidak boleh melakukan kelucahan, tidak boleh melakukan kejahatan, tidak boleh berkelahi dan bertengkar. Allah Ta'ala menghimpunkan mereka datang dari seluruh pelosok dunia. Setelah mereka menganut Islam, menjadi umat Muhammad SAW, dengan berbagai-bagai tabiat dan adat. Ada yang berhalus, ada yang kasar, ada yang alim, ada yang jahil. Macam-macam jenis manusia daripada seluruh pelosok dunia berhimpun di Mekah supaya menunaikan ibadat jasad mereka, ruh mereka, akal mereka dan harta mereka. Mereka mewakili umat Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia, berhimpun di situ, disatukan dengan Islam melalui ibadat haji. Setelah disatukan dengan sembahyang menghadap ke arah kiblat yang satu, tunaikan ibadat haji itu, dicampurkan mereka semua untuk menguji kesabaran mereka setelah dia saudarakan bersama dengan Islam. Sejauh mana mereka boleh sabar menghadapi saudara yang kasar, boleh melayan saudara yang lembut, yang lemah, yang kaya miskin, semua berhimpun di situ menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Haji adalah satu ujian yang sangat dahsyat. Bukan sahaja ujian harta, termasuk ujian perasaan, persaudaraan, termasuk ujian perasaan menghadapi karenah-karenah saudara sesama Islam. Nabi bersabda, Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang berkebajikan, yang ditunaikan dengan syarat-syarat dan adabnya, tidak ada balasannya melainkan syurga. Himpunan jamaah haji meramai-ramai yang datang di Mekah adalah satu muktamar yang besar umat Islam untuk menyatukan mereka yang datang dari seluruh pelosok dunia. Ketika menunaikan haji wada, haji selamat tinggal kepada umatnya sebelum wafat, Nabi bersabda, la tarja'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kamu berkelahi, membunuh sesama kamu, memancul leher sesama kamu, kerana jadi kufur, meninggalkan ajaran Islam. Bila Islam ditinggalkan, persaudaraannya ditinggalkan juga, maka berlakulah kufur nikmat, kufur akidah yang membahnakan umat Islam, menyebabkan mereka berpecah. Hari ini kita mengalami zaman kelemahan umat Islam berpegang dengan agamanya. Ada yang meninggalkan agamanya walaupun telah mengaku Islam. Kita melihat betapa perpecahan yang dialami oleh umat Islam. Marilah kita rujuk kepada hikmah haji yang diwajibkan oleh Allah untuk menyatukan kita semula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semua dengan tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Barakallahu aku wasallallahu alazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Amin. Ya muwaffiqat ta'i'in وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين
واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, kukuhkan persaudaraan kita dengan Islam. Hubungan saudara dalam Islam itu lebih kukuh daripada keturunan, keluarga dan harta benda. Hubungan Islam yang menjadi penyelamat kita daripada dunia sehingga hari akhirat, kerana Islam adalah petunjuk daripada Allah SWT. Dalam masa yang sama, jangan lupa untuk senantiasa berselawat pada Rasul yang membawa Islam kepada kita, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatkan kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi bi ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nasya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al-amwat. ربنا اغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.